Okey, ini bukan kepala robot. Jangan tertipu, ini adalah charger unit UNO Robot Gun 65 watt charger. Mari aku cerita apa yang best pasal charger ni. So basically ini adalah charger yang aku personally guna untuk pergi ke mana-mana, balik kampung, pergi travel or anything, aku just bawa ni disebabkan dia sangat versatile. Dia boleh charge semua benda dengan laju. Itu yang best tu. Dan apa yang special pasal charger ni adalah dia menggunakan teknologi GaN. So dia lebih efisien, cepat charge dan tak cepat panas. So itulah dia GaN charger ni. Kalau korang yang tak ada GaN charger, aku memang wajibkan korang untuk beli benda ni sebab serius. Bila korang dah pakai GaN charger, korang dah takkan pakai charger lain dah. Percayalah cakap aku. So kat sini korang akan perasan dia ada 2 USB port dan 1 USB-A. Dan korang juga boleh charge serentak 3 produk at the same time dengan 2 USB-C dan juga 1 USB-A ni. So kalau korang nak cepat, pantas just pakai kepala ni je. Tak payah fikir untuk multiple charger lagi kat sini. Dan untuk port USB-C dia boleh bagi sampai 65 watt. Cukup untuk laptop macam MacBook, Galaxy Book ataupun iPad Pro ataupun mana-mana laptop lah nak senang cerita kat sini. Kenapa yang best? Bila korang cucuk, dia akan keluar this robot animation yang comel ni. Nampak ni? So untuk produk pertama ni aku tunjuk aku charge Honor 400 Pro ni sebab dia support the 100 watt. So dia supposedly function untuk supercharge. There you go. Dia support the supercharge. See? GaN charger. Very nice. Macam aku janji dengan korang semua tadi, dia support ke tak untuk laptop? Dia support. Tengok ni. Ni MacBook Pro aku. Cucuk je. And there you go. Start charging. Kau nampak memang dia tengah macam plug in. Kau biar dia dalam beberapa minit dia akan auto jadi fast charging terus. Dan nak charge mini pun memang laju gila. So that's really nice kat sini lah. So macam biasa, kalau korang berminat nak dapatkan plug ni, korang boleh dapatkan link dekat bawah tu. Very nice, kecil, efisien, nak bawa travel pun tak ada masalah. So itu saja. Kalau berminat macam biasa, link dekat bawah tu. Bye bye.